Okey, ada 4 perkara kot dekat sini pada market ni. Kecilkan dulu baru kita nampak. Okey, yang pertama, market ni daripada sell, trend sell. Lepas itu dia buat sideway, kan. So yang pertama adalah daripada trend HST, trend kat sini sebenarnya. Dia habis mati kat sini. And then dia buat sideway. Payah juga kalau kecil ni. Okay, dia buat sideway kan. Turun, mati. Lepas tu naik, turun, balik. Lepas tu dia tak bergerak. Okay, sideway. Pot lah nama dia. So, yang daripada satu HST. Okay, ini satu perkara. Macam mana kita nak tahu daripada HST cell ni dia dah mati ke, nak tukar ke buy ataupun dia nak sambung balik. Itu satu perkara. Yang kedua adalah pot. Perkara yang kedua kita main buy sell je. Yang ketiga adalah tanda-tanda nak exit pot. Ini mendung, tanda-tanda dia nak exit pot. Ini yang ketiga. Okay, and then yang keempat adalah dia exit pot. Bila ada tanda-tanda nak exit pot, lepas tu dia buat, dia turun, dia naik, dia turun dan dia exit pot. Dia exit sideway lah kita kira. So ini yang ketiga. Yang keempat dekat sini. Yang keempat adalah exit pot. So saya nak cerita tentang yang ini hari ni. Saya tak nak cerita yang 1, 2, 3 tu. Saya nak cerita yang tu. Selalu dah saya cerita yang tu. Okay, bila kita nampak exit sideway, kan, market dah break sideway. Okay, ini sideway, low dia. Lepas tu breakout. Yeay, market nak buat trend sell. Inilah benda yang biasa yang kita akan fikir. Jadi macam mana kita nak tahu yang exit pot ni lah. Kita panggil exit pot ni. Betul dia nak exit ataupun dia tak jadi. Dia buat fake breakout. Low, dia break and then dia buat fake lah kan. Yang pertama adalah sebenarnya kita kena tunggu dia buat HSR dulu. Dia buat repair. Tanda lah masa dia exit pot tu, tanda. Lepas tu dia buat repair. Bila dia dah buat repair, tanda macam ni. Okay, tanda low dia. Tanda low pada shadow. Lepas tu okay, dia naik, dia buat repair macam ni kan. Ini kita panggil HSR yang pertama lah. And then sebenarnya kita kena tunggu. Kita wajib tunggu dia breakout balik. Barulah kita kata exit pot confirm. Lepas tu barulah kita boleh layan trend sell ataupun HST sell. Okay, waktu tu market reverse ke buy, kita pun sell. Market reverse ke buy, kita pun sell. Itu cara HST lah kita panggil. Jilid yang seterusnya lah. Tapi yang kat sini yang korang nak kena faham adalah walaupun dia exit pot, yes, betul bang, ni dah exit pot kan. Betul, memang dah exit pot. Tapi kita tak confirm lagi yang betul dia nak exit, nak buat trend ke tak. Kena faham dekat situ. Betul tak dia nak exit, dia nak buat trend, ataupun dia exit cuma sekadar menipu sahaja kan. Itulah cara dia. Kita kena tunggu. So far daripada apa yang saya tengok ni panjang sangat dia naik ni. Tak adalah. Ini dia nak pergi ke buy lah. Cuma confirmation kita kalau kata nak ke buy, disebabkan sebelum ni ada mendung. So kalau saya akan tunggu dia break mendung ni, barulah saya akan pergi ke HST buy, trend buy. Selagi dia tak ni, saya biarkan je. Okay, faham apa yang saya nak cuba sampaikan hari ni. Sebab ini selalulah benda ni kan. Benda common. Benda korang bila dah dekat sini kan, dah tanda low, high low, sideway tu, dah exit pot dah ni. Dia pun terus anggap yang benda tu akan jadi trend. Sell. Sebenarnya kita baru nampak exit. So kita baru nak kena ikut kaedah exit. Kena tanda dulu low. Lepas tu tunggu repair yang pertama. Lepas tu kalau break, confirm lah exit. Kalau tak adalah. Jadi boleh tak nak trade waktu dia exit ni? Boleh.
Boleh. Contoh kan dia dah exit sell. Lepas tu kita pun ada low kat sini, dia breakout, lepas tu kita sell lah. Boleh. Cuma benda barang belum siap, barang belum confirm. Kalau jadi. Kalau tak jadi, cut loss. Itu sahaja. Kan, benda kita nak entry awal, kita nak entry sebelum confirm. Kalau macam ini dah confirm lah, kita tak kisahlah. Waktu tu kau nak awal macam mana sekalipun, tahan layer je lah sebenarnya. Sebenarnya lah kan, tahan layer je lah. Tapi sebelum dia buat tu, nak masuk, kalau dia pergi terus ke sell, okey, untung lah, profit. Untung sabut orang panggil. Untung sabut, profit. Kalau dia patah balik macam ni, untung batu. Okay, faham konsep dia. Bukan masalah jadi ke tak jadi. Masalahnya kau nak masuk awal sebelum confirm yang betul-betul dia nak buat trend sell. Kita kira macam tu. So kena faham kat situ lah. Ini dalam jilid ke berapa? Jilid ke 1, 2, 3, 4 kot. Jilid ke 4 exit pot. Okay, jilid 1 adalah asas. Jilid 2 adalah sideway ataupun pot. Jilid 3 adalah exit pot, kalau tak silap saya lah. So maknanya dalam jilid 3 lah. Jilid 4 HST, jilid 5 HST. Ada dia sampai 10 jilid sebenarnya. Ibu dia ada lengkap, ibu dia. Sekian, terima kasih. Bye bye.